Potongan cukai 2 kali bagi syarikat yang menajar latihan OKU akan diperluas untuk program latihan care worker atau pekerjaan jagaan yang diiktiraf oleh kementerian. Kesihatan diperuntukkan 46.5 bilion ringgit. Jadi ini suatu peruntukan yang besar, merungkai beberapa permasalahan utama sektor kesihatan. Pertama, semua hospital dan klinik kerajaan akan diselenggara dan dibaik pulih dengan peruntukan 1.2 bilion ringgit. Wad-wad hospital daerah seluruh negara dinaik taraf dengan peruntukan 100 juta ringgit. Peralatan perubatan lapuk akan diganti untuk disiplin baru 755 juta ringgit. SKMM bantu menyediakan 650 juta ringgit untuk meningkatkan ketersambungan internet di hospital awam, klinik kesihatan. Kerjasama bagi menyumbat luar pesakit ke hospital tentera, universiti dan swasta 140 juta ringgit. Klinik kesihatan turut diperkasa 30 juta ringgit. Kerajaan akan membina hospital, klinik dan blok tambahan meliputi di antara lain senarainya yang penuh saya lampirkan tadi Yang Dipertua, dia dianggap lampiran dan teks penuh itu sebagai dibaca. Ini hospital Sultan Aminah dan beberapa yang disenaraikan. Inflasi perubatan membebankan rakyat. Oleh itu 60 juta ringgit dana bersama kerajaan dan industri disediakan bagi memperkenalkan produk insurans asas mampu milik untuk semua. Jadi caruman perlindungan insurans atau takaful, pelepasan cukai pendapatan individu sehingga RM3,000 bagi bayaran premium insurans nyawa atau sumbangan takaful nyawa diperluas meliputi anak. Pengecualian duty stamp ke atas policy insurance atau sijil takaful dilanjutkan sehingga 2028. Hospital swasta dia benar menubuhkan tabung kebajikan hospital. Pendapatan diterima yang dikecualikan cukai dan pihak menyumbang layak mendapat potongan cukai walaupun perbelanjaannya harus dipantau. Pencarum KWSP boleh menggunakan simpanan dalam akaun sejahtera untuk melanggan pelan asas insurans atau takaful perubatan dan kesihatan. MySalam membayar tuntutan sebanyak 1.2 bilion ringgit dan akan diteruskan bagi tahun 2026 bagi membantu rakyat yang susah mendapat perlindungan. Doktor kontrak sejak 2023 hingga 2025 Kerajaan Madani meluluskan 1,500 jawatan tetap tambahan bagi menyerap doktor ke jawatan tetap. Termasuk pengisian tahunan sejumlah 12,900 doktor kontrak telah diserap ke jawatan tetap. Sukacita diumumkan kerajaan meluluskan seramai 4,500 doktor kontrak akan ditawarkan jawatan tetap tahun depan. 830 jururawat kontrak telah ditawarkan lantikan tetap tahun ini. Tahun depan 935 graduan Institut Latihan KKM akan ditawar ke jawatan tetap. Kadar fee perunding pengamal perubatan am tidak disemak sejak 2006. Kerajaan bersetuju menetapkan semula kadar fee perunding antara RM10 hingga RM80. Sukacita saya umumkan kadar allowance tugas atas panggilan etap yang tidak dikaji sejak 2011 dinaikkan sekitar 40%. Dan ini juga rekod kerana kita mula dari 1 Oktober. Maknanya doktor boleh claim dari 1 Oktober. Ini jarang-jarang berlaku bila kita putuskan belanjawan. Kita beri ruang kepada doktor yang bersusah payah bekerja, yang bertugas, aktif dan sebagainya, dan kita awalkan ke 1 Oktober.
walaupun pada mulanya kita fikir 1 November. Ya. Kerajaan juga akan merintis projek usaha sama awam swasta bagi ubat-ubatan penting yang akan meningkatkan keterjaminan bekalan makanan, bekalan ubat negara serta daya saing industri ubat tempatan. Bagi mengurangkan prevalence perokok di Malaysia, kadar duty excise ke atas produk rokok dinaikkan berkuat kuasa mulai 1 November 2025. Rokok naik 2 sen saja sebatang. Sigar, cerut, sigarillos, tak apa ni, naik RM40 per kilogram. Produk heated tobacco, ada heated tobacco, naik RM20 per kilogram kandungan tembakau. Tan Sri Speaker, saya maklumkan ini, saya tidak sangat arif. Bagi mengurangkan akses kepada minuman beralkohol dan menggalakkan gaya hidup sihat dan memandu cermat, kerajaan bersetuju menaikkan kadar duty excise bagi produk minuman keras dinaikkan sebanyak 10% mulai 1 November 2025. Okey, yang dipertua hasilnya itu daripada rokok dan minuman keras semuanya dipindah ke Kementerian Kesihatan untuk paru-paru, diabetes, penyakit jantung. Untuk pendidikan, kita telah usulkan sistem pengilmuan lebih menyeluruh dan tegas menanggapi tuntutan masa depan. Dan RUU Pendidikan 2025 lulus di Dewan ini. Tahun depan, Kementerian Pendidikan menerima RM66.2 bilion. Amat tinggi. Mutu prasarana sekolah kekal menjadi keutamaan kerajaan madani. RM2 bilion bagi menaik taraf lebih 520 sekolah daif, khususnya di Sabah dan Sarawak, selain membaik pulih dan menyelenggara semua jenis sekolah, termasuk satu sekolah Cina dan Tabil yang daif. 38 buah sekolah baru akan dibina, antaranya Sekolah Kebangsaan Seri Sadong, Serian, Sekolah Kebangsaan Sebandar, Tuaran, Kompleks Sekolah Bandar Layang Kasa, Johor. Selain itu, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Jeram, Pahang dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Ek Hua juga akan dibina semula. Ini untuk perbaiki dan meningkatkan keupayaan termasuk sekolah sedia ada. Pembinaan bilik darjah tambahan melalui kaedah IBS itu akan dipercepatkan. RM100 juta disediakan bagi membina bilik darjah tambahan di lebih 100 sekolah berkepadatan tinggi. 350 buah kelas prasekolah dibangun dan sedia ada dengan peruntukan RM100 juta. Anak-anak yang susah mendapat pelajaran demi masa depan lebih baik diberikan keutamaan. RM150 juta beasiswa kecil persekutuan. RM870 juta rancangan makanan tambahan untuk membekal makanan berkhasiat kepada 870,000 murid. Bantuan per sekolahan diberi kepada murid miskin sehingga tingkatan 3. Kita perluas sehingga tingkatan 5 dengan peruntukan RM180 juta. RM150 bantuan awal persekolahan disediakan. Mulai 2026, Dalil Muhammad, penyaluran bantuan akan dibuat di sekolah dan tidak dimasuk ke akaun ibu bapa. Ini bagi memastikan hubungan baik ibu bapa dengan sekolah dan guru supaya mendapat
kefahaman dan pendidikan lebih baik kepada anak-anak. Selari dengan tuntutan literasi digital, televisyen pintar akan dibekalkan kepada 10,800 kelas prasekolah, taska dan tabika seluruh negara. Isu keciciran pendidikan ditangani melalui program Anak Kita dengan kerjasama Yayasan Hasanah. 115 juta ringgit disediakan bagi membekalkan guru dengan latihan persediaan kurikulum 2027 dan latihan pedagogi STEM. Kepada ibu bapa yang cekal membesarkan anak-anak istimewa, kerajaan berikrar untuk terus membela kebajikan dan pendidikan anak-anak istimewa. 2 sekolah pendidikan khas baru dibina, SMK Pendidikan Khas Kota Damansara, SMK Pendidikan Khas Pasir Mas, Kelantan. 150,000 murid OKU menerima allowance RM150 sebulan. Kemudian sekolah dan peralatan ditambah baik supaya mesra OKU. Kementerian Pendidikan Tinggi menerima RM18.6 bilion, RM400 juta untuk menyelenggara prasarana dan mengganti peralatan usang. Tiada anak muda harus terhenti cita-cita kerana kekangan kewangan. GLIC membutuhkan RM4.4 bilion untuk beasiswa bersama kerajaan, RM44 bilion beasiswa pinjaman. Sementara itu, pihak swasta diberi insentif potongan cukai 2 kali ke atas perbelanjaan beasiswa kepada pelajar berkelayakan. Program Celik Madani PNB diteruskan dengan pemberian pelaburan awal RM50 dalam ASP atau ASM kepada 200,000 pelajar. Dapur Madani yang dulunya food bank dan segala macam dilaksanakan untuk mengusahakan bantuan makanan kepada mahasiswa susah melalui CSR sektor swasta. Program Mahasiswa Job on Campus diperkenalkan dan ditingkatkan, khususnya bagi mahasiswa yang susah. Universiti juga sedang berdepan dengan krisis penginapan. Sebagai langkah awal, KWSP dan Universiti Melaya akan merintis kerjasama membina 1,000 unit residensi di Universiti Melaya. PTPTN lahir tentunya dari iltizam mengeluarkan anak bangsa dari kancah kemiskinan melalui pendidikan. Sukacita saya umumkan, mulai tahun 2026, bagi keluarga miskin iaitu pendapatan isi rumah kurang dari RM2,705, kerajaan memberikan pendidikan percuma PTPTN. Ya. Ini satu permulaan yang berani yang belum difikirkan dulu. Tan Sri Yang Di-Pertua, kita harap ini dapat ditingkatkan mengikut keupayaan kewangan negara berikutnya. Kerajaan juga bersetuju mengecualikan bayaran balik PTPTN kepada semua mahasiswa yang peroleh ijazah sarjana muda kepujian kelas pertama di PTA dari keluarga pendapatan rendah dan menengah. Ini memanfaatkan sekitar 6,000 peminjam. Kerajaan juga akan mengenakan sekatan perjalanan ke luar negara kepada peminjam yang mampu bayar dan bekerja di luar negara. Ya, ada yang bekerja di luar negara yang pendapatan tinggi tapi culas membuat bayaran balik. Kerajaan juga prihatin kepada kegusaran ramai pelajar cemerlang, terutama lulusan STPM untuk mendapat tempat di IPT terpilih. Dengan itu, kerajaan mengumumkan untuk menambah 1,500 lagi unjuran tempat bagi ijazah sarjana muda. Dari 10 bidang pengajian di 5 universiti pendidikan antaranya undang-undang, perakaunan, ekonomi, perbankan, keuangan Islam, AI serta bahasa.